Sebab tu bila kes ini ada orang cakap, kenapa YB tak minta maaf? Kenapa YB degil sangat minta maaf? Kenapa YB keras kepala nak minta maaf? Tapi secara terus terangnya YB Datuk, ketika mana sesi mediasi, ketika mana sebelum perbicaraan, kita telah bertemu dan saya secara sukarela dengan hasil nasihat daripada lawyer untuk kita minta maaf. Tetapi Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada rakan kita. Kita ada rakan baru pada minggu ini. Sebenarnya kita kembali ke episod podcast Dialog NS yang kelima. Menampilkan pemimpin politik wanita berinspirasi untuk kita berkongsi perjalanan politik mereka lah. Ini kelima. Jadi sebelum ini yang pertama sekali kita ada Yang Berhormat Rara. Kedua kita ada YB Teresa Kok. Lepas tu ketiga kita ada YB Zailah. Dan keempat kita ada YB Doris Brody. Dua daripada MP yang saya jemput sebelum ini, YB Teresa dan Zailah, mencadangkan tetamu kita minggu ini untuk dijemput ke Dialog NS. Saya tanya opinion diorang lah siapa harus kita jemput pada minggu ini. Jadi bersama kita kali ini ialah seorang pemimpin muda yang merupakan seorang ilmuwan agama dari Universiti Al-Azhar. Saya ini agak gagap sikit kerana kita jarang berjumpa kan. Yang berjumpa sebab jauh di depan. Betul. Jadi beliau dari Universiti Al-Azhar Egypt dan mempunyai gelaran Doktor Falsafah dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Jadi beliau adalah YB Dr. Ustazah Siti Mastura, MP daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Sekali saya ucap terima kasih YB kerana dapat you can make it today kerana kita ni sama-sama sibuk. Curi masa lunch time dan masa kita kat parlimen. Jadi jangan orang kita fikir kita ambil waktu parlimen lah. Kita nak cepat hari ini. Jadi mungkin YB boleh juga memperkenalkan diri sebab kita ni jarang berjumpa. Saya nampak jauh di depan. Tak ada berjumpa, jadi masih belum kenal betul-betul. Saya nak memperkenalkan mungkin masih belum begitu banyak informasi. Jadi saya beri peluang kepada YB untuk memperkenalkan diri ya. Boleh, terima kasih. Okey, bismillah walhamdulillah. Terima kasih pertamanya kepada YB Datuk Nancy di atas jemputan pada siri yang kelima ini. Jadi mudah-mudahan podcast sebegini dapat diteruskan untuk semaksimal yang mungkin untuk menampilkan lebih ramai ahli politik dan kalangan wanita. Dan alhamdulillah sedikit perkenalkan diri YB Datuk. Sebagaimana diperkenalkan, YB Dr. Siti Mastura binti Muhammad. Panggilan mesra YB Mas lah. Panggil Mas biasanya. Biasanya kalau perikatan di sini ada dua YB Mas. Ada Mas Mastura, Mas Emiati. Dan kadang-kadang orang confuse juga dengan YB Mastura Perak. Ya, betul. Sebelum ni kan baru confuse. Jadi alhamdulillah saya berasal daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Memang asli daripada Penang. Memang asal mak ayah orang Penang, tapi saya bukan anak mami lah. Kalau belah Penang sana mami selalunya kan. Gitulah. Tapi saya di sebelah Seberang Pride. Alhamdulillah sudah berkahwin, mempunyai seorang anak, bawa ke parlimen YB Datuk dan saya hantar di kertas ke parlimen. Okey, alhamdulillah. Bermula daripada umur 4 bulan saya hantar di Taska sehinggalah hari ini umur 2 bulan setengah. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah sedikit kejayaan sebelum ni saya pernah menjadi seorang pensyarah di UiTM dan pernah menjadi guru di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan kejayaan yang paling akhir sebelum saya jadi YB adalah guru besar di sebuah sekolah swasta. Sekolah swasta sebagai guru besar di Kepala Batas juga. Saya membesar di Kepala Batas. Saya habis study pun daripada Mesir, saya balik sambung di Penang dan berkhidmat di Kepala Batas. Alhamdulillah kita dapat sedikit informasi bagi membolehkan kita bertanya soalan lah. So ramai di luar sana nak tahu siapa YB kita kali ini. Jadi oleh kerana ini kali kelima, jadi maka oleh kerana saya juga kurang mengenali informasi mengenai Yang Berhormat, tapi alhamdulillah saya juga diberi soalan di sini untuk membantu saya bertanya. Jadi Yang Berhormat, ini Kepala Batas ni telah menjadi kubu pertahanan Barisan Nasional
selama 5 dekad dari zaman Allahyarham Tun Abdullah Badawi dan YB Rizal Merikan sebelum YB Dr. Mastura memenangi kerusi tersebut pada November 2022. Ini kira boleh tahan jugalah. Kira orang yang boleh tahan kuatnya lah. Jadi bagaimana mulanya minat menceburi bidang politik dan apa yang menjadi inspirasi YB kali ini? Bismillah, alhamdulillah. The main point kenapa saya berminat dengan politik sebenarnya YB Datuk, saya bermula daripada sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah sehingga zaman universiti, sehingga habis universiti. Saya suka join program-program kesukarelawanan. Okay. Saya suka join, maksudnya, dan untuk maklumat juga, saya join bermacam-macam parti. Maksudnya daripada bermacam-macam parti yang saya join, sama ada UMNO ke, daripada DAP ke, daripada parti-parti lain lah, daripada parti PAS itu sebenarnya. Tengok apa event mereka. Ya, family. Maksudnya saya tengok event tu event apa. Saya berminat, saya akan join harta yang sama ada indoor ataupun outdoor. So saya join daripada sekolah rendah sehinggalah kepada sekolah menengah. Maka titik permulaannya saya betul-betul aktif sebagai di peringkat politik ni ketika mana saya habis belajar di peringkat degree lah, ijazah. Ketika tu saya masih lagi di peringkat NGO khususnya, aktivis sukarelawan. Sebab saya suka terlibat dengan aktiviti sukarelawan ni, maksudnya apa juga aktiviti-aktiviti yang boleh membantu masyarakat. Saya akan turun ke lapangan, mesti banjir ke, mesti membantu bersihkan rumah ke dan sebagainya. Dan akhirnya kenapa terlibat dengan politik, secara terus terangnya politik itu bukan satu matlamat saya sebenarnya. Main saya adalah dakwah. Mesti saya sebutkan sebab aktiviti kebajikan sukarelawan, dan akhirnya antara banyak-banyak parti yang saya join daripada aktiviti tersebut, maka saya mula berkecimpung dalam PAS itu sendiri, dan akhirnya salah satu daripada perkara yang dibawa oleh PAS selain daripada dakwah dan juga tarbiyah, dan ada satu lagi adalah politik. So daripada politik ni bagi saya sebenarnya sebagai alat untuk kita membantu orang lain juga, menuju kepada masyarakat. Ya, betul, untuk membantu masyarakat. Sebab kalau kita duduk peringkat NGO ataupun peringkat yang lebih kecil, so kita punya kemampuan untuk membantu tu adalah terhad. Tapi bila kita ada politik, kita ada kuasa, kita boleh membantu lebih ramai orang untuk bersama-sama dengan kita. Dan apa yang menginspirasikan saya adalah apabila ramainya kita lihat di mana jua posisi mereka, terutama ahli politik, dengan peranan mereka dapat membantu lebih ramai orang dalam masyarakat dengan kuasa yang mereka ada. Sebab tu contohlah kan YB Datuk kan, kalau dulu saya di Kepala Batas, saya tak mau berkata ataupun kita carikan salah atau aib siapa, tapi saya lihat bagaimana bila kita ada kuasa, kita boleh memberi bantuan dengan semaksimal yang mungkin. Tapi apa yang menyedihkan saya adalah apabila ada pihak yang memilih kroni, memilih tidak sama seimbang untuk memberi bantuan. Contoh saya bagi ada bantuan banjir, contoh ada rumah A, B dia bagi 200, tapi rumah C dia bagi 70. Padahal tahap kemusnahan, tahap bencana sama. Tapi kenapa ada perbezaan? Mungkin sebab tidak sama dari sudut politik. Jadi apa yang menginspirasikan saya adalah apabila kita melihat ramai ahli politik ataupun mereka-mereka yang berada di posisi pada hari ini, mereka membantu orang tanpa memilih parti, agama, bangsa untuk membantu mereka. So apabila kita boleh melihat lebih ramai dapat manfaat, maka itulah sangat-sangat menginspirasikan untuk berada dalam politik ini. Saya setuju, sebab kita bukan, pada mulanya memang bukan tujuan kita nak berpolitik. Betul. Kita suka bersama dengan orang ramai. Ramai, betul. Dan dari situ kita mengenali orang, kita dapat membantu orang. Jadi ini satu cara yang saya rasalah that is politically right. Sebab kita dapat bercampur dengan orang, kita dapat melihat. Betul. Cuma lepas tu bila nak masuk politik betul-betul tu paksa memilih lah. Ya, betul. Jadi memilih parti tu macam mana? Adakah kenalan dari keluarga kah ataupun saja diorang mencari calon? Kalau start dengan PAS ni sebenarnya saya berkawan dengan semua orang. Saya berkawan dengan semua parti. Kita pun ada kawan-kawan yang sebaya dengan kita yang banyak-banyak parti. Dan akhirnya kenapa saya memilih PAS itu sendiri, sebab dalam banyak-banyak parti yang saya pilih, saya rasa ini yang membuatkan saya selesa. Dan membuatkan saya menjadi orang yang lebih baik. Itu the main point. Sebab kalau saya nak kongsikan, mak ayah saya ni orang biasa-biasa saja. Hanya sebagai bukan pendukung PAS dan sebagainya. Tapi ketika Malaysia mula berpolitik, dia orang pun tak bagi sebenarnya. Tapi makin lama bila saya duduk dalam politik, saya menjadi orang yang lebih baik.
saya menjadi orang yang lebih memberi manfaat kepada keluarga dan orang lain. So saya rasa itu adalah peluang saya lah. Saya suka dengan tu, menjadi orang lebih baik, kerana kita sepatut mencontohi. Kita menjadi contoh kepada orang ramai. Betul. Maka setiap gerakan kita perlu berhati-hati. Betul. Cara Dia bukan setakat untuk orang luar, tapi untuk family juga Ya, sebenarnya. untuk family. Sebab bila kita menjadi pemimpin, inilah yang orang lihat. Betul. Sendiri pun tak betul, orang Betul. katakan. Jadi sebab itu serba-serbi. Perlu kita mengingat apa orang fikir mengenai kita. Betul. Bukan that kita ni takut kepada Orang kata. ejekan orang. Betul. Tetapi itu satu amalan yang baik sebagai pemimpin. Tahniahlah YB walaupun muda, tapi tahu bagaimana strateginya untuk kita menjadi orang yang akan dihormati orang. Banyak yang perkara kita perlu fikirkan. Betul. Ya, Yang Muhammad, apabila Yang Muhammad memulakan khidmat sebagai ahli parlimen, kepala batas, seawal usia saya difahamkan 33 tahun. Awal lagi. Belum capai 33 tahun. Maksudnya kalau saya PRU 14 dah bertanding. YB ketika tu umur saya 29. PRU 14 saya dah bertanding, PRU 14 kalah, PRU 15 saya bertanding semula. Alhamdulillah, tak putus asa. Jadi bolehlah Yang Muhammad kongsikan kepada kita antara cabaran menyertai arena politik ni. Mungkin ada perubahan baru yang dibawa oleh Yang Muhammad, kerana terutama sekali para pelajar. Mereka nak tahu. Ramai peminat sekarang ini, sebab sekarang ini ada 1828 yang voter yang baru ni. Betul. Dia automatik. Betul. Jadi mereka nak tahu cara kita mengendalikan diri dan juga parti. Jadi mungkin Muhammad boleh kongsikan dengan kita bagaimana Yang Muhammad mulakan khidmat sebagai ahli parlimen. Cabaran ni sebenarnya dalam apa posisi pun, kalau bukan ahli politik pun kita tetap akan terima cabaran. Kan? Cumanya bagaimana kita nak mengurus dan mengawal cabaran tersebut. Bagi saya cabaran tu ada dua. Satu secara dalaman, satu secara luaran. Secara dalaman, of course kita punya emosi, kita punya keluarga, macam mana kita nak manage masa kita, komitmen kita. So cabaran-cabaran tersebut at the end bagi saya adalah mula-mula sekali apa-apa pun kita minta kepada Allah Ta'ala dulu. Sebab yang menguruskan masa, yang menguruskan hati, yang menguruskan emosi adalah Allah Ta'ala. Sebab tu saya sendiri secara peribadilah, apa-apa jua nak buat pun kita sentiasa berpegang bahawasanya kita yang merancang, tapi Tuhan yang menentukan segala-galanya. So apa-apa pun, contoh macam emosi ke komitmen, apa-apa hal pun kita minta dulu Allah membantu kita. Selepas itu barulah kita minta bantuan daripada orang sekeliling kita. Sebab setinggi mana pun jawatan kita, sebesar mana pun kita adalah pegang jawatan dan seramai mana pun kita ada staff, tapi orang yang paling dekat kita adalah ahli keluarga. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran pun sebutkan, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarga. So di mana jua kita berada, bagi saya dugaan yang paling besar ke dalaman kita, apa-apa hal pun selain daripada Allah Ta'ala rujukan kita, yang kedua adalah family. Sebab apa pun yang berlaku, mereka adalah support system yang paling kuat untuk kita lah. Itu cabaran yang pertama. Yang kedua, luaran bagi kita, macam tadi Wabi sebut di awal tadi, kita tak akan mampu untuk menahan ketidakpuasan, ketidakselesaan, kebencian orang terhadap kita. Itu benda yang normal. Bagi saya, ketika mana saya pertama kali jadi YB, dan hari pertama saya jadi YB, saya ingat lagi Datuk, saya kongsikan sikit. Hari pertama saya jadi YB, pukul 1:30 pagi diumumkan menang. Esok pagi pukul 8 pagi ada orang datang rumah cari, minta duit. Tapi itu perkara biasa. So saya macam, okay, ni for the first time aku punya dugaan lah, kan. Tak sampai beberapa jam aku diumumkan sebagai seorang YB. So ada orang terus datang rumah, saya pun tak tahu dia tahu kat mana rumah saya dan sebagainya. Datang rumah minta duit untuk makan tengah hari. Kan. So ketika itu cabaran pertama adalah bagaimana kita nak menguruskan kita berdepan dengan masyarakat dan sebagainya. So bagi saya cabaran luaran tu ada bermacam-macam, keuangan, emosi masyarakat, tanggapan orang kepada kita, so takkan pernah habis. Bagi saya cabaran-cabaran tersebut perlu dihadapi dengan cara kita berjiwa besar. Betul. Berjiwa besar ni maksudnya apa? Dengan siapa pun kita bertemu, dengan apa pun yang berlaku pada kita, kita terima dengan hati yang lapang dan kita fikir positif. So bila kita berfikir positif, kita berjiwa besar, so apa jua yang datang kepada kita, kita mampu untuk selesaikan walaupun jadi, tak besar. Sudah mula mengenali apa yang menjadi cabaran kita. Ya betul, sebab saya suka untuk
duduk dengan orang yang lebih berpengalaman dengan kita. So kita dengar dia orang punya pengalaman, sharing. So of course kita juga mungkin suatu masa nanti akan melalui fasa tersebut, dan kita dah ada satu persiapan ataupun benteng untuk menghadapi situasi tersebut. Betul. Cuma dia dalam politik ni yang Muhammad pun tahu lain kawasan, Betul. lain dia punya cabaran. Tapi dengan permulaan hari yang macam tu, itu salah satu daripada cara untuk kita belajar macam mana mengendalinya. Kita tidak akan ada benda yang sama saja. Jadi setiap kali bila menjadi ahli wakil rakyat ni, dia macam-macam cabaran kita dan perlu memikir macam mana strategi untuk yang ini. Betul. Dan mana kita nak mengendalikannya. Betul. Tapi itu di antaranya yang kita hadapi kan. Seperti saya kata, lain tempat, lain dia punya cabaran. Namun begitu, Yang Hormat, pengundi muda berperanan sebagai power changer untuk menyumbang ke arah kemenangan kerusi kepala batas. Mungkin Yang Hormat boleh komen? Sebenarnya bila kita menjadi orang muda, terutamanya yang berada di politik, sebab ketika mana saya dipilih oleh parti, dan saya kalau di Pulau Pinang ni belum pernah ada YB wanita. Ya. Atau di peringkat parlimen, peringkat ADU tak pernah ada. Direzekikan menjadi ahli parlimen di Pulau Pinang satu-satunya, dan sebelum ni pun di peringkat PAS itu sendiri khususnya belum ada lagi daripada kalangan wanita muda. So bagi saya ini adalah satu kebanggaan untuk saya dipilih oleh parti, dan bagaimana anak muda itu sebagai power changer. Bagi saya, apa juga inspirasi, pandangan dan cadangan yang diberikan oleh orang muda, kita perlu raikan. Kita perlu raikan dan kita kena sesuaikan dengan mana apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat pada hari ini anak muda dia tidak melihat parti sangat. Dia tidak melihat parti, dia melihat siapa orang tersebut. Orang tu boleh bantu apa, orang tu boleh bagi apa, orang tu boleh bawa suara dia ataupun tidak. Itu yang saya cuba lakukan dan bersama-sama dengan anak muda pada hari ini. Dan yang ketiga, hari ini juga ramai anak muda yang tidak berpartisipasi dengan politik. Bila mereka tidak berpartisipasi dalam politik, so macam mana point ataupun situasi yang boleh kita bawa untuk bersama-sama dengan kita. Sebab tu kalau contoh saya di kawasan sendiri, Wabi Datuk, saya suka untuk setiap tahun ataupun setiap tempoh tertentu, saya akan letakkan satu sasaran saya dalam tahun ini ataupun dalam waktu ini, ketika ini, suku ini, sasaran muda ni golongan mana yang saya nak cater. Contoh, macam sebelum ni saya cater untuk bulan Ramadan dengan Hari Raya, saya nak cater geng-geng anak muda yang rider food. So saya bertemu dengan mereka, saya buat perjumpaan dengan mereka, kita berikan sedikit sagu hati raya, kita berikan sedikit bantuan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Okay, contoh. Okay, next, apa lagi? Okay, siapa lagi sasaran yang kita nak perlu berjumpa? Okay, sasaran pelajar-pelajar IPT, pelajar-pelajar kolej komuniti, pelajar-pelajar di sekolah menengah rendah dan sebagainya. So, bila kita ada sasaran tersebut, so kita menemui dan kita bertemu dengan mereka, kita dapatkan pandangan mereka dengan situasi-situasi yang berbeza-beza. So, daripada semua pertemuan tersebut, kita kumpulkan, dan apa isu-isu tersebut kita boleh bawa ke peringkat parlimen dan sebagainya. Sebab hari ini anak muda bagi saya, mereka nak kita mendengar apa pandangan mereka. Dan di situlah kita boleh bawa suara. Ekspektasi tinggi. Ya, betul. Sangat-sangat tinggi. Expectation is very high. Dia nak tahu apa kita buat, especially bila bila jadi pemimpin muda ni, they would expect kita berfikir sebagai orang muda macam dia orang juga. Jadi perlu explore banyak. Terutama sekali yang dari bidang IT Sokmed dan semua tu, kita perlu tahu macam mana mereka menggunakannya dan macam mana kita pula nak mengenengahkan perkara ini. Dan how do we tackle itu. Nak control juga tu. Jadi salah satu daripada caranya lah kan. Jadi agak mencabar bila terutama sekali kalau ada pemimpin muda seperti YB ni. Bagi saya amat berbangga kerana kita dapat melihat pemimpin muda wanita juga. Apatah lagi di Pulau Pinang, ini kali pertama kan. Ini yang wanita memainkan peranan penting dari segi pendekatan langsung dalam institusi keluarga dan masyarakat. Bagaimana pula usaha yang berhormat bagi memperkasakan wanita. Tadi yang berhormat kata ada anak kecil, bayi lagi di umur 4 bulan dah dihantar ke nursery di parlimen. Ini satu cabaran sebab nak menjalankan tugas juga, nak serve community lah orang kata. Itu juga, tapi lepas tu ingat anak terpaksa dibawa bersama. Sebab itu biasanya menjadi tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang ibu. Jadi Muhammad nak komen apa yang saya macam ni Datuk, kita sebelum nak bercakap pompang-pompang lah, kalau orang Tara sebut kan, nak cakap pompang-pompang pun, at the end kita bermula dengan diri kita sendiri.
So apa yang saya cuba lakukan adalah to be a best role model untuk diri, keluarga dan rakan-rakan di sekitar. Macam tadi saya cuba usahakan supaya saya jaga anak sendiri without any maid dan sebagainya. Tu yang pertama. Sebab saya rasa dengan kita ada keluarga di sisi kita, sebenarnya kerjaya kita lagi berkualiti. Tak adalah kita teringat-teringat kat anak ke nak menyusu ke dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuba usahakan kalau di pejabat saya bagi Datuk, saya bagi staff saya ada 4 orang wanita. Dan saya bagi mereka fleksibel waktu bekerja dan boleh bawa anak datang pejabat. Jadi jangan mengganggu waktu kerja. So sebab saya rasa kita sebut di parlimen kena nak flexible time untuk kerja wanita. So sebelum kita nak praktiskan secara dasar di peringkat negeri ataupun negara, so why not kita bermula dengan diri kita dulu. Kita merasa. Ya, kita dapat merasa. Kita betul. memahami betul. apa orang rasa. Betul. So itu yang saya cuba buat di peringkat diri saya dulu. Sebab tu bila kita ada kuasa walaupun sedikit, kita cuba praktiskan dulu di peringkat kita apa yang kita boleh buat. Sebab tu kita juga cuba wujudkan tadika dekat dengan pejabat saya. Kita dengan kawan-kawan cuba buat manage. Ada tadika diuruskan oleh sahabat kawan-kawan kita juga yang buka taska supaya ada kawan-kawan kita di sekitar tu boleh bantu untuk buka tadika. So di situ kita gunakan sedikit demi sedikit sebagai satu role model. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebagai seorang wanita ni kita kena bijak menguruskan masa lah. Dan bila kita bijak menguruskan masa, so semua pihak dapat menjadi happy. Sebab kata kalau wanita ni happy, so family dia pun happy, so masyarakat pun happy dengan apa yang kita boleh buat pada hari ini. Kalau di peringkat kawasan kepala batas khususnya Wabi Datuk, saya melihat kalau di kawasan saya ni dia ada dua keadaan. Satu, golongan wanita yang educated. Satu, golongan wanita yang separuh educated yang lebih berada di rumah, jaga anak dan sebagainya. So golongan-golongan yang sebegini biasanya dia orang tak mau keluar daripada rumah ataupun keluar untuk bekerja dan sebagainya. So saya cari inisiatif untuk buat aktiviti-aktiviti skill supaya boleh buat kerja daripada rumah. So kita sediakan, kita sebut contoh macam before this kita ada buat kelas TikTok affiliate. Kita panggil yang mana berminat nak buat bisnes ke ataupun nak start jadi affiliate ke dan sebagainya, kita panggil wakil daripada TikTok affiliate sendiri untuk buat kelas secara percuma dan belajar dan boleh buat di rumah. Sebelum juga di bawah SDG APPJM kita dapat grant. Kita buat kelas baking, kelas buat bukit bunga, buat kelas hot, kelas mengaji. So semua tu kita buat dan at the end kita sebut diserahkan balik kepada wanita-wanita tersebut untuk memperkasakan diri diorang. Itu yang kita cuba usahakan di peringkat pelabatan secara khususnya lah. Kalau contoh ada juga di kawasan saya sendiri yang para wanita muda khususnya yang nak belajar tapi tercicir sebab komitmen keuangan, komitmen kahwin di waktu usia muda dan sebagainya. So kita cuba membantu bagi pilihan, jom masuk kepada ILP ke Koalis Community ke, sebab kita ada insentif-insentif yang diberikan dengan allowance dan sebagainya. Kita bagi bantuan kepada mereka dan juga solution untuk menjadi orang yang lebih baik. So itu yang cuba bantu. Sebab bagi saya masih lagi ramai para wanita, sama ada daripada kalangan Melayu ke bukan Melayu pun, mereka tak ada info berkenaan dengan insentif yang disediakan oleh kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. So kita bawa insentif tersebut ke rumah mereka. So kita khabarkan apa bantuan-bantuan yang diorang boleh terima, dan itu yang kita cuba lakukan untuk memperkasakan para wanita yang ada pada hari ini. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut seseorang ahli parlimen, termasuk saya lah, mampu membawa mesej positif maupun menimbulkan kontroversi. Jadi kalau saya boleh sentuh lah Yang Berhormat, saya ingin menyentuh isu yang melibatkan Yang Berhormat Dr. Mastura dengan 3 pemimpin DAP. Mungkin ini menjadi platform untuk Yang Berhormat kongsikan perkara yang terjadi dan perspektif Yang Berhormat dan apa yang dipelajari daripada isu tersebut. Sebelum Yang Berhormat menjawab, saya concern kepada apa yang melibatkan wanita ini. Ya, bagaimana wanita mengatasinya. Ya, sebagai pemimpin, tak kira daripada kerajaan ke tidak. Saya nak tahu macam mana dia ni nak handle. Diorang ni macam mana diorang cakap macam-macam kan dalam parlimen. Anyway, we are very open about this. Betul. Mungkin Yang Berhormat nak kongsikan dengan luar sana, ramai yang luar nak tahu juga kan. Panas isu ni. Ya. Okey, bismillah, alhamdulillah. Berkenaan dengan isu panas ni, sebenarnya bila perkara ini dah berlaku, so apa yang dah berlaku, tak ada masalah. Tapi apa yang penting bagi saya, perkara ini yang berlaku, saya pegang 2 perkara, Datuk Baby Datuk. Yang pertama adalah satu muhasabah, yang kedua adalah hikmah. Apa yang boleh saya katakan, bila kita muhasabah, ada benda yang kita cakap
walaupun benda tu kadang-kadang kita rasa fakta, tapi bila pergi kepada pihak yang lebih berautoriti ataupun atasan, mereka kata itu bukan fakta dan sebagainya. So saya menghormati keputusan mahkamah, walaupun ada yang menyatakan apa yang saya katakan, apa yang saya rujuk daripada buku BMCOM tersebut adalah bukan adalah phantom. Maksud phantom ni tak wujud dan sebagainya, walaupun buku tu adalah wujud. Kita datangkan saksi dan sebagainya. So bagi saya hormati keputusan mahkamah. Walau bagaimanapun ucapan-ucapan saya, apa yang saya boleh katakan adalah kita sebut apa kita sebut tu adalah benda yang memang telah ditulis dalam buku, ramai bercakap dan ramai yang berbicara perkara tersebut. Walau bagaimanapun mungkin sebab kita ni ahli politik kan, saya pula first time jadi YB, saya pula orang muda, mungkin itu cabaran dan mungkin juga satu peperangan politik, sama ada kau nak kebal ke tak, kau nak takut ke tak dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi saya, macam mana Wabi Datuk cakap, bagaimana kita nak handle bila kita memegang itu sebagai satu muhasabah. So selepas ini kita akan lebih berhati-hati dengan apa yang kita cakap, kita akan lebih berhati-hati dengan data-data yang kita cakap. Sebab bila kita jadi ahli politik ni, sebab saya juga adalah academician, bila isu ni berlaku jadi Wabi Datuk, ramai daripada kalangan academician yang datang bertemu dengan saya. So dia akan cakap, kalau dalam bidang akademik dia sebut anekdot. Anekdot ni maksudnya apa orang cakap, apa orang tulis, apa orang nyanyi syair, orang lain pun bercakap benda tu. Kan? So bila benda tu tidak diguna pakai, so kita menghormati keputusan tersebut. Jadinya bila ramai orang, bila isu ni panas, isu ni bangkit di mahkamah, so sebenarnya ramai pihak datang kepada kita menunjukkan jena-jena, buku-buku, fakta-fakta dan sebagainya, membantu untuk menunjuk bukti lah. Ya, betul. Tapi saya cakap lah, why not you publish benda ni? Why not you cakap dekat medsos? Why not? Tapi sebab apa? Sebab masing-masing tak berani. Medsos dia orang takut. Betul. Tak, salah satunya adalah pegawai kerajaan. Yang kedua adalah orang-orang daripada parti lain juga sebenarnya. Kan? Yang menyokong kita. Sebab tu bila isu fakta. Sebenarnya ramai juga daripada parti-parti lain. Kawan-kawan kita kat Parlimen pun Wabi kan datang kat saya. Wabi okey, alhamdulillah saya okey. InsyaAllah Wabi saya nak bantu tak boleh, tapi saya doakan je Wabi okey. Macam tu kan. Alhamdulillah lah. Ya, betul. Bagi saya you'll never walk alone. Tak. Sebab tu bagi saya apa ujian saya sebut tadi. Bila kita pandang hikmah, ketika kita diuji, bagi saya kan Wabi Datuk, ketika mana saman tersebut 800,000, secara logik akal saya fikir, saya kata kat husband, macam mana kita dapat 800,000 tersebut? Sebab dia akan kalau tak mampu bayar, kita akan muflis kan. Sebab itu sebagai seorang ahli parlimen dan saya juga sebagai ahli parti, apa jua tindakan, perbuatan, keputusan yang saya buat, saya akan rujuk kepada parti. Sebab tu bila kes ini ada orang cakap, kenapa Wabi tak minta maaf? Kenapa Wabi degil sangat minta maaf? Kenapa Wabi keras kepala nak minta maaf? Tapi secara terus terangnya Wabi Datuk, ketika mana sesi mediasi, ketika mana sebelum perbicaraan, kita telah bertemu dan saya secara sukarela dengan hasil nasihat daripada lawyer untuk kita minta maaf. Tetapi ada pihak-pihak yang tidak mahu hanya maaf sahaja, tapi mahu RM. So sudah tentu kita teruskan je lah. Kan? So bagi saya, kalah menang kita menghormati keputusan mahkamah. Walaupun ada yang kata ini fitnah dan sebagainya, tak apa, saya boleh terima sahaja. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya hari ini saya dah stand saya sendiri. At least kurang-kurangnya apa yang saya buat ni saya telah rujuk kepada pimpinan. Sebab tu alhamdulillah lah, walaupun 800,000 tu ada yang kata kita bagi kepada mereka bertiga percuma dan sebagainya, tapi untuk makluman, duit tersebut walaupun kita dah bayar, tetapi duit itu kita bayar atas cek kepada lawyer mereka. Kita parking dulu kepada lawyer mereka sebab kita sedang buat rayuan untuk pengurangan bayaran tersebut. Jadi kalau ada rezeki pengurangan itu berlaku, keputusan itu pengurangan, so duit itu kena kembalikan balik lah sebahagiannya kepada kita balik. Mohon doa kalah. Jadi kes tersebut bagi saya adalah satu muhasabah dengan hikmah lah. Bila hikmah ni, rupanya bila kita diuji ni Wabi Datuk kan, kita akan kenal siapa kawan siapa lawan. Kita akan kenal siapa yang bercakap di depan, siapa akan bercakap di belakang. Walaupun berbeza parti, walaupun mereka ni lawan, walaupun mereka ni kawan, tapi ketika inilah kita boleh melihat. Saya lihat alhamdulillah lah, bila kes ini berlaku, ramai orang berada bersama-sama dengan saya. Walaupun daripada kalangan sebelum kita rasa mereka ni musuh parti kita, tapi sebenarnya subhanallah, mereka sangat baik dengan kita. Hatta saya boleh katakan mereka yang memberi duit membantu untuk urusan ini.
bagus juga ada pengalaman macam tu. Bukannya kita suka, tetapi sebenarnya pengalaman macam tu really mengajar kita. Betul. Sebab macam kami ni banyak sudah kami lalui dari sudut agama lah, macam-macam orang fitnah lah. Betul. Dia kata, saya kata macam-macam lah. Macam. Masa tu bila saya dah jadi pembangkang, pergi ke police station, tak ada orang layan. Dia ambil report, tapi kita suruh ambil tindakan. Tak ada. Saya tanya tindakan apa. Tak apa baby, tak apa, don't worry, dia kata. Tapi tak ada apa-apa. Tapi itulah, itu memberi kita menjadi kekuatan. Betul. Bila kita melalui kira kepayahan jugalah, cabaran seperti ini, ia menjadi kekuatan pada kita. Inilah yang perlu kita lalui sebagai ahli politik, dan alhamdulillah lah kita masih kuat lagi. InsyaAllah. Masih in one piece lagi. Betul. Kan. Bukan orang kata bukan takbur, tapi itulah di antaranya yang perlu kita tangani sebagai ahli politik. Anyway, terima kasihlah sebab tabah saya tunggu, saya perhati dalam Dewan macam mana dia ni nak tackle saya tunggu. So kita berdepan saja, tapi betul saya tak apa nampak kan, mana yang orang ni, mana kepala batas yang mana, ada dua yang saya tak biasa kan. Anyway, kita sambung lagi. Ini merupakan penggal pertama YB sebagai MP kepala batas. Apa harapan YB 5 ke 10 tahun akan datang buat arena politik Malaysia? Sebelum YB menjawab, saya ni seringkali juga ditanya. Jadi ini penggal keempat saya. Jadi orang tanya apa nak dibuat. Kita dalam sebagai pemimpin seperti ini, ada yang kita rancangkan lebih kepada kecil. Betul. Yang besar nak rancangkan melibatkan berjuta-juta. Betul. Bukan dalam kuasa kita. Betul. Cuma macam kami dalam kerajaan misalnya, tugas kita untuk mengajukan perkara ini, kita propose juga. Orang rakyat minta, kita juga minta. Betul. Untuk mereka. Tapi ada juga tak dapat diberi kepada kita. Tapi kita tidak dapat putus asa. Betul. Jadi saya faham macam kalau dulu kita dalam pembangkang. Cuma kami beruntung lah. Pembangkang orang YB daripada Sarawak. Mana-mana, walau bagaimanapun, negeri Sarawak bantu kita juga allowance ada. Kita ada juga ada negeri kita bagi kita allowance kan. Jadi untuk membantu orang kawasan. Saya percaya ini menjadi cabaran yang begitu besar bagi YB lah. Mungkin YB nak kongsikan dengan kita. Bila YB Datuk sebut berkenaan dengan apa kita punya strategi perancangan 5 tahun ke 10 tahun, bagi saya bila saya diangkat sebagai ahli parlimen di peringkat kawasan kepala batas, khususnya kalau sebelum ni kita bawa manifesto dan sebagainya, bagi saya adalah apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Okay. So kita buat apa yang kita cakap. So bagi saya kalau di kepala batas khususnya untuk satu term ini sebagai tempoh 5 tahun, bagi saya tak fikir adakah aku doakan supaya aku boleh menang next PRU, tak. Bagi saya Tuhan rezekikan saya untuk satu term ni, saya akan buat semaksimal yang mungkin. Semaksimal yang mungkin. Sebab untuk next PRU tu, siapa dia calon, siapa nak menang tu, bukan tugas saya untuk fikirkan, bukan tugas saya untuk lobby diri saya. Hatta kalau saya tak jadi YB next PRU 16 pun, saya tak akan bersedih pun Datuk YB Datuk. Sebab saya rasa kalau saya tak jadi YB lepas ni pun, saya ada posisi lain yang boleh saya bantu di sudut politik. Jadi untuk 5 tahun hari ini, apa yang saya sebut usahakan dan insyaAllah rezekikan pada next PRU adalah yang paling penting. Kalau di kepala batas khususnya lah, saya fokuskan kepada dua lebih Datuk. Iaitu pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesihatan. Saya tak mau banyak-banyak kita sebut banyak-banyak nak itu, nak ini dan sebagainya, tapi tak dapat capai. So bagi saya dua perkara ini daripada awal saya berkempen sehinggalah saya angkat sumpah, sehinggalah ke hari ini, dua benda ini saya tetap akan bawa di peringkat Parlimen Kepala Batas dalam perbahasan saya pun, iaitu berkenaan dengan pendidikan dan juga kesihatan. Kenapa? Kalau peringkat kesihatan ni, saya lihat bila kita turun ke lapangan, banyak masyarakat kita yang tak mampu mendapatkan kesihatan yang baik dengan sebab duit, dengan sebab kenderaan, dengan sebab tak ada orang memberikan maklumat kepada mereka. Contoh inisiatif-inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan negeri ataupun persekutuan, mereka tak tahu. Jadi mereka tak dapat bantuan yang semaksimal yang mungkin. Itu berkenaan dengan kesihatan. Pendidikan pun sama juga. Kadang-kadang nak masuk universiti, nak masuk sekolah tak ada duit. So kat mana tempat yang mereka nak lakukan atau nak dapatkan bantuan. So bagi saya ketika ini dua fokus utama tu yang cuba saya
dilaksanakan di peringkat Parlimen Kepala Batas sehinggalah ke akhir sesi ini, di samping dengan perkara-perkara lain dari sudut pembangunan, dari sudut benda-benda yang kecil, walaupun orang kata berdikit-dikit dahulu kan, bersenang-senang kemudian. Sebab bagi saya, bila orang kata jadi YB ni kena ada bangunan yang gah, kena ada fasiliti yang lengkap dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat terutamanya dia tak pandang pun benda-benda macam tu, kan. Yang paling penting bagi saya, kalau dalam Islam pun sebut, apa keperluan daruriyat rakyat yang kita perlu utamakan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan. Adakah benda tu untuk rakyat kita cukup ataupun tidak? Sebab hari ni, walaupun kita dah tahun 2025, saya masih lagi turun di kawasan Parlimen Kepala Batas, masih lagi ada rakyat Kepala Batas yang catu berah. Catu untuk beli beras. Bila saya tanya, mak beli beras selalunya berapa kilo per sebulan dan sebagainya, kita YB, kalau ada duit belilah hak sekampit 5 kilo ataupun 10 kilo. Kalau tak ada duit, belilah sekilo, kan. Tu pun boleh makan, sehari segenggam makan. Maksudnya, kalau rakyat di tempat saya masih lagi ada yang catu makanan, saya rasa berdosa. Saya rasa aku boleh makan dengan sedap, dengan family, tapi masih lagi ada rakyat di Kepala Batas yang tak makan. Sama juga, saya turun di kawasan Kepala Batas, masih lagi ada rakyat Kepala Batas yang guna air perigi. Oh, masih ada masih juga? Masih ada lagi yang sampai ke tahap nak apply meter tak dapat sebab mahal, kos mahal, jadi buat boring. Bila buat boring, kan, air boring kena gunakan elektrik, kos mahal. Bila elektrik tak ada, tak boleh nak pam air. Dengan suami sakit, dengan anak sakit. So bagi saya, tak berdosa ke saya kalau saya tak membantu rakyat. So bagi saya, kalau sampai ke tahap masih ada lagi rakyat di Kepala Batas yang mengalami situasi-situasi yang saya rasa mungkinlah kalau di Sabah, Sarawak, kita rasa mungkin di kawasan-kawasan pedalaman mungkin berlaku macam tu. Tapi bagi saya, Kepala Batas ni dah kawasan bandar, masih lagi wujud macam tu. So bagi saya, tak perlulah nak bincang pasal bangunan ke, nak bincang pasal benda yang besar-besar. Kalau benda yang sekecil ni, bagi saya keperluan daruriyat, keutamaan masyarakat pun kita tak mampu nak tolong. So bagi saya, itu adalah benda yang sangat-sangat. Satu kes lah, YB Datuk, saya pergi, ada anak ni tak pergi ke sekolah sebab tak ada baju yang nak pakai masa, kan bila Maulidur Rasul, kan sambutan Maulidur Rasul, Mak Hijrah kan, dia orang nak pakai baju jubah hitam, jubah warna-warni, mewakili sekolah dan sebagainya, kan, nak pakai cantik-cantik, kan, melakukan majlis kebesaran Islam. Anak ni tak mau pergi sekolah. Sebab tak ada baju lah. Dia pergi sekolah pun dia malu lah, kan, sebab kawan-kawan. So saya cakap, baju kat rumah tak ada ke? Dia kata, kalau ada pun ada t-shirt yang orang bagi, jubah-jubah yang cantik-cantik, tak ada, semua yang dah copan campin dan sebagainya. So saya cakap, tak apa akak, nanti saya ambil jubah saya bagi. Ketika itu yang nak menguji kita. Kita nak bagi baju kita yang paling kita sayang ke baju kita yang yang boleh tak muat tu, kita bagi je lah. Ketika tu, kalau kita betul-betul kita berjiwa besar, apa yang paling kita sayang itu yang kita bagi. Ya, betul. Ketika itulah kita nak menguji kat mana kau jadi YB, kat mana kau bantu rakyat. Jadi bagi saya, itu yang cuba saya bawa lah kepada masyarakat kesihatan. Yang saya pegang satu lah, YB Datuk, kita jadi YB ni, tanggungjawab kita besar. Tanggung dekat dunia, jawab dekat akhirat. Dan politik dalam Islam ni, politik sampai mati, dan politik dosa pahala. So kalau kita pegang benda tu, of course, kita rasa ini adalah satu tempat juga untuk kita menambah amal-amal kebaikan kita lah, selain daripada amal solat, puasa dan sebagainya. Bagi saya, ini adalah sebagai satu ladang amal-amal yang saya boleh buat sebagai medan untuk saya bantu masyarakat yang ada di sekitar saya. Saya rasa terharu juga kerana saya tak sangka kalau di Kepala Batas perkara seperti itu masih berlaku. Ramai orang tak faham bahawa kalau orang di kampung ni, mungkin kawasan saya tu sudah juga dekat, dia suburban. Jadi walaupun dia dekat dengan bandar juga, masih ramai juga begitu, tapi orang tak faham. Bila saya kata, bila orang minta macam-macam kan, saya kata saya bagi tahu staf kita bagi. Kenapa kita bagi? Kerana kita dapat merasai, kita dapat tahu mereka ni ada lagi orang yang tak dapat makan 3 kali sehari. Betul. Jangan kata 3 kali sehari, satu kali pun dia tak mampu, because dia tidak ada wang tunai. Yang saya pelajari dari pemerhatian saya semasa menjadi ahli wakil rakyat ini, saya memerhati, walaupun saya dari bandar, kampung di bandar, tapi bila berkhidmat di kawasan luar bandar, saya dapat merhati ramai orang tu dia ada tanah. Betul. Tapi dia tidak ada cash. Tanah tapi ada pun tak diusaha. Ada diusaha, tunggulah bila padi nak ni kan. Jadi ramai orang tak faham. Betul. Ini yang saya kena
kadang-kadang saya kena bagi tahu staf saya sendiri. Staf kita dari bandar juga kan. Saya kadang-kadang ada waktu saya cakap dengan diorang, kenapa kita tolong orang ini. Kadang-kadang menengkar juga, Wabi tak tahu ke apa orang ni buat. Oh, dia ni macam-macam lah. Saya kata tak apa, tugas kita bantu orang. Jadi you have the right attitude. Ini yang perlu ada di kalangan seorang yang menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Cuma kadang-kadang memanglah kadang-kadang kita orang kata tertipu tu ada juga kita tertipu tu ada, tapi kita faham tak apa dia tipu, bukan dosa tu bukan pelang kita, sebab kita tak nak balik ke rumah masih teringat orang tu betul ke tak dia susah. Betul. Jadi kita asyik ingat itu, tolong sajalah setakat ni kita mampu. Kadang-kadang kita diberi orang bagi kita beras, taklah banyak mana banyak ni. Saya tak pegang duit. Pergi kawasan, pergi mana-mana saya tak pegang duit. Saya buat mata saja dengan staf saya. Dia tahu dia bagi. Dia akan bagi. Tinggal dia nampak ada udang besar. Orang tu nak bagi, dia bagi, bukan dia minta duit. Betul. Tapi saya tak dapat makan dengan ambil itu, saya tak bayar. Tapi itu bukan kita beli. Jadi saya signal sebab saya mungkin ini tip untuk YB yang tak biasa lah kan. Staff saya memang dah dididik macam tu. Dia tak perlu tanya kepada saya, dia tahulah apa signal. Kadang-kadang dia tahulah kalau dia benda tu besar kena bagi besar lah. Jadi itu cara lah, sebab kita macam orang yang tak biasa tinggal di luar bandar, dia tak faham. Jadi ini perlu difahami. Ramai saya bercakap dengan kawan-kawan dekat masa dekat Kuala Lumpur ni lah. Dia orang heran. Saya kata, you should be in my, should go to our kawasan, then you have a look for yourself. Betul. Tapi orang masih tak faham. No, they should work hard. Dia kata they should work sendiri, usaha sendiri, cari duit sendiri. Ya, ada yang perlu, memang betul, dia perlu cari duit sendiri, tapi adanya tidak berkemampuan. Betul. Kena bantu macam juga. kita, you pemimpin wanita, saya pemimpin wanita juga. Saya nampak ada bila kerajaan ni kan dia bagi, saya selalulah cakap dalam mesyuarat ke apa, saya cakap terus terang, you nak bagi dia untuk dia berjual misalnya. Tuan. Dia bukan minta itu untuk berjualan, dia tak ada masa berjual. Dia kena jaga anak, dia jaga mentua dia jaga mak bapak dia juga. Dia tak ada masa. Komitmen. So yang dia perlu ialah wang bantuan. Kebajikan. Dulu saya bukan menteri ini. Jadi saya selalu bercakap macam tu. Sekarang ni saya sendiri di dalam tu. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh pantau. Kalau orang di kawasan mana pun saya cakap dengan staff dekat, macam saya kat Kuching, okey, pergi sana, pergi cek dulu. Sekarang ni pun orang kata masuk dalam video tu YB viral ke apa itu, saya suruh staff saya pergi turun. Pergi cari orang itu. Dapatkan maklumat betul dulu. Walaupun orang kata tak dihargai, tak apa. Kata staff kata kita tak dihargai, kita menjalankan tugas, terutama sekali masa bencana banjir. Siapa on the ground? JKM. Saya kata tak apa, tugas you lah tu pergi tengok sana, dapat you buat, bantu sendirilah. I mean when you see on the ground what happened, dapat you bantu. Kata so dia ni marah juga. Dia kena kutuk. Tapi I like your attitude, because we have, orang kata seeing is believing, kita merasainya. Jadi sebab itu sebagai pemimpin, sekarang ni selalulah saya kena main oleh saya punya pegawai sendiri main. Dia kata your empathy level is too high. Bila your empathy level is too high, kena sedia duit banyak tolong orang. Jangan macam tu kata. Just pergi on the ground, tengok apa sebenarnya yang berlaku. Because you kena siasat juga. Because kita ni diamanahkan untuk pegang wang kan. Wang untuk rakyat. Tapi ada rakyat yang memang perlu ditolong, kita tolonglah. Betul. So you have the right attitude. Saya ucapkan tahniah kepada YB. Jadi mungkin YB ada yang nak dikongsikan dengan penonton di sana, apa yang nak dikongsikan lagi, cerita-cerita yang baik ke tak baik ke. Tapi tak baik tu memberi kekuatan kepada kita, yang baik tu telah lagi memberi semangat baru kepada kita kan. So yang Bang Kali nak share kat luar sana. Bagi saya kan YB Datuk, hari-hari yang kita ada ni, kita perlu lakukan sebaik mungkin kepada orang yang ada di sekitar kita. Maksud saya apa? Sebab nak mati ni bukan tunggu sakit, nak mati ni bukan tunggu tua, nak mati ni bukan tunggu ada tanda.
bila-bila kita boleh mati. So bagi saya pegang hari-hari yang Tuhan bagikan saya nafas ni, saya nak hari yang sebaik mungkin untuk saya berikan kepada anak, kepada suami, kepada family, kepada rakyat saya. Sebab tu walaupun kita sedang sibuk berada di parlimen, tapi hari-hari kita staff saya akan WhatsApp. Okay, semangat-semangat akan sentiasa masuk. Kalau sekarang ni fasa sekolah-sekolah sedang, kalau tadika ada hujung tahun kan, nak pergi rombongan, majlis anugerah, macam-macam lah sampai ni. Surat-surat kita dekat sini, surat dah sampai bertimpa-timpa kan. So nanti staff akan WhatsApp, akan bagi tahu, okay, YB sekian-sekian nak lulus ke tak, macam mana dan sebagainya kan. So kat sini saya dah standby dah saya punya job ke dan sebagainya, sama ada kita akan scan ke dan sebagainya, kita akan standby. Bagi saya, walaupun kita berada berjauhan dengan rakyat, tetapi kita ada pembantu kita, support system kita di belakang. Sebab kita bukan siapa-siapa kalau kita tak ada support system, team yang kuat bersama-sama dengan kita. So bagi saya, bila kita bersama dengan team kita, walaupun kita tak serahkan bulat-bulat dekat dia orang di kawasan, so apa jua yang berlaku kita mampu untuk bekerja dengan baik. So hari ini alhamdulillah bagi saya, walaupun saya berada di sini, tapi team saya berada di kawasan, apa jua yang berlaku di kawasan kita tak ketinggalan. Kan, rakyat kita perlukan bantuan, so kita akan okey ke tak okey, lulus ke tak lulus, so nanti staff yang akan membantu di sana. Sebab tu bila orang kata jadi YB ni jangan 5 tahun sekali baru nampak muka. Kan betul, bagi saya, saya kalau 5 tahun sekali baru nampak muka, tak nak kempen baru nampak muka, itu adalah sangat-sangat tak tahu nak cakap macam mana kan. Sebab tu orang tak suka kepada pendapat ahli politik ni dengan sebab tindakan beberapa individu. Bila kita faham politik sebenarnya hebat, politik itu indah, tapi yang mengotorkan, yang menyalahkan politik itu adalah kita sendiri, pelaku politik tersebut. So bagi saya sebagai seorang anak muda, sebagai wanita juga, kita nak bawa view politik ni adalah urus takbir yang baik kalau diberikan kepada orang yang baik. Maka kalau kita berikan pada orang yang salah, pelaku itu salah, so politik itu nampak kosong. Hari ni bagi saya, anak muda nampak politik itu kotor. Politik tu hanya sekadar mengundi. Sebab apa? Sebab pelaku itu sendiri yang mengotorkan perkara tersebut. Sebab tu bila kita sebut anak muda adalah power changer, wanita adalah power changer, so kita kena kembalikan politik tu politik yang baik, politik yang jernih, supaya semua orang tenang dan bahagia. Sebab tu saya pun baru balik daripada Sabah kan, Wabi Datuk. Nampak perbezaan yang amat ketara di antara tata cara politik di Sabah dengan Semenanjung. Kan? Kalau di Semenanjung ni dengan bising-bising, kata hang, kata aku, kan, tapi di Sabah ni tenang, kan, tenang. Sebab hari akhir masa hari mengundi tu, saya berada di beberapa tempat pusat mengundi, tak ada pun maksudnya parti lain dengan parti ni berkata hang aku dan sebagainya, tak ada, tenang kan. Sampai saya kata dekat saya punya pegawai, saya kata kita ni kan kalau kat Semenanjung ni, kalau nak parking kereta, kena ada polis ni, kereta polis berapa biji dah. Tapi saya tengok dekat beberapa pusat mengundi di Sabah, tak ada polis. Ada Sabah, Sarawak tak ada kan. Lepas tu saya kata memang view dia lain. So ada benda yang bila kita keluar, saya suka untuk belajar daripada kita. Bila kita keluar, kita pergi negara orang, kita pergi negeri lain, kita akan belajar sesuatu benda yang baik. So benda yang baik tu kita akan bawa kepada negeri kita dan juga diri kita. Jadi benda-benda yang macam ni lah akan membuatkan kita jadi lebih baik. Bagi saya, tempoh untuk berkempen dah selesai. Tanggungjawab sebagai seorang YB, kita bermasyarakat atau kita menjadi wakil rakyat kepada semua rakyat kita di kawasan, tanpa mengira apa jua bangsa, agama, parti dan sebagainya. So bagi saya akan buat sehabis mungkin sebagai seorang ahli parlimen di kawasan saya, dan mudah-mudahan Allah dapat menerima itu sebagai amal-amal kebajikan saya lah. At least sekurang-kurangnya saya mati dalam keadaan saya berpuas hati dengan tugas-tugas yang saya buat sebagai ahli parlimen untuk sesi ni. Wallahualam. Saya alhamdulillah lah, saya mendengar YB ada belajar sesuatu. Kami ni bila saya menjadi menteri, saya sempat pergi tengok by election dekat Semenanjung ni. Kalau dekat sini lah, ini cakap kita sajalah, orang di luar sana dengar, sebab ini ada undang-undang. Waktu nak pilihan raya ada undang-undang dia. Kita sebenarnya tak pasang kita punya bendera, kita parti punya tu tak pasang dulu, sehingga waktu tu lepas dibenarkan untuk bila dah penamaan calon kan. Tapi sini lain. Di sini lain. Jadi kita ni semangat lebih. Semangat lebih ni. Saya nampak semua parti bukan satu parti je. Ya, betul. Saya heran sebab saya dulu jaga undang-undang. Jadi memang itu di antara perkara yang kita lihat. Ya. Tapi ini biasanya kalau parti di lokal parti, kalau dekat Sarawak, Sabah tu, dia tak buat macam tu.
So kalau parti dari luar tu, dia guna juga amalan dia dekat sini, dibawa dekat Sarawak Sabah. Tapi saya harap mereka belajarlah supaya mematuhi ini. Tapi itulah, syukur Alhamdulillah, memang apa yang kita nak lakukan adalah untuk membantu rakyat. Membantu rakyat itu adalah, kalau kita tak buat kerja kita, dosa. Betul. Kalau kita buat, kita ada pahala. Saya ingat itu saja. Ya, betul. Saya ingat itu saja, tapi syukur Alhamdulillah lah. Saya suka bercakap dengan YB, terutama sekali semua pemimpin wanita ini. Dia agak berbeza sikit daripada yang lain. Kita nak kata kepada lelaki, tapi yang ambil kamera gambar kita ni orang lelaki. Nanti gambar kita cantik kan. Tapi yang pentingnya lah kita menjalankan tugas. Alhamdulillah lah, terima kasih banyak YB. Saya dengar daripada YB tadi, saya nampak kematangan itu. Sebab macam kami tu baru masuk, kena belajar, tengok. Lepas tu saya dari Kuching nak hantar ke kawasan luar bandar. Jadi I am really godsend apa di tempat ni. Tapi Alhamdulillah dengan kerjasama dengan masyarakat yang menyokong kita, kita dapat membantu mereka. Mereka pun dapat bermesra dengan kita. Itu saja kita punya episod kali ini YB. Saya mengharapkan kita ada masa lagi, kita jumpa lagi ya, insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih YB Dato'. Terima kasih.